This is Rosiana Riza. She makes vlog, daily life videos, travel, memories, nothing perfect, just real moments as it happened. She still learning, growing at her own pace. So if you're here, you're part of the journey. Welcome to Rosiana Riza's channel. Hi guys, welcome back to my channel. So hari ni I nak sambung video semalam. I tahu video semalam tu tergantung. Lepas I dah kemas, I dah ambil video dekat korang pasal I punya freezer, I punya chiller. Sebenarnya chiller dengan freezer ni masih nak ubah lagi. Sebabkan I tak suka dia macam contoh kan, ini kan depan pintu kan. Lepas tu bila depan pintu orang macam tak nampak sangat. Sebab dia macam ni, dia macam pelik pula masuk. Lepas tu dia punya ni macam ni. So I tak suka, I tak nak. I nak dia mesti dekat sini. So jadi bila orang masuk, oh ini ini aiskrim, ada curry puff apa benda semua. So I tak nak. I tak suka dia kat sini. Tapi masalahnya sekarang ni dekat sini dia tak ada plug. Dia ada satu plug je. Sebab ya Allah, makeup. Okay, so yang ini kan dia ada satu plug. Jadi dia tak boleh, dia kena macam berbeza. Sebab yang ni kan kuat, yang ni kan kuat kan. Jadi dia kena berbeza. So sekarang ni kedudukan yang tak tetap. Tapi I akan susun barang untuk hari ini. Excited ya. Pertama kali, alhamdulillah, syukur kepada Allah, kita nak susun air. Let's go. Mulakan dengan bismillah. Bau-bau baru. Bismillah. Ya Allah, sejuknya. Okay, jom kita mulakan dengan Wanda Coffee. Kita price tag dulu. Kita nak keluar ke? Apa ni? Kita nak buat video lah. Dia tak nak keluar. Aku dah habis. Time tak nak buat video. Wanda, air pertama yang akan masuk ke sini. I ingatkan nampak, rupanya tak nampak lah korang. Nanti I buat video yang lain supaya nampak. Tak nampak jauh, I tutup kan. Okay, nak brush tag dulu baru masukkan. Sebab kalau tak nanti dia buka tutup jadi tak sejuk. Ini satu masalah yang I selalu alami adalah lepas I dah brush tag, I tak tahu lepas brush tag tak mana. Masak tu dah selesai. Okay, ni I voice over je. I speedkan video ni supaya lebih cepat. Ni I price tag saja, takut korang bosan pula tengok video I. Make sure semua price tag, letak harga supaya senang customer nak beli. Okay, korang nak tahu tak, I bersyukur sangat bila dapat chiller ni korang. Sebab sebelum ni I just guna peti yang warna putih tu je dan letak air batu. So setiap hari lah I nak kena keluarkan air batu, masuk air batu macam tu. So bila dah ada chiller ni, Allah je yang tahu betapa I happy and bersyukur sebab dah ada chiller. Okay, kita dah settle dah susun barang. Tapi tak full, I tak cukup air kotak. So ni kita boleh buka dan kita boleh tutup. Tapi I prefer tutup sebab kita nak berjimat cermat. Tapi tengoklah nanti kita nak buka ke kita nak tutup. So di I dah siap susun sikit-sikit. Kita susun lagi, kita cari air-air yang sedap untuk nak penuhkan. So kita tengok freezer pula. Aiskrim I dah letak. Yang ni aiskrim yang nak cedok. Kita ambil 2 pieces je dulu sebab ada limited untuk mangkuk ni. Lepas tu belah bawah tu sebenarnya banyak je lagi perisa dia. Cuma kita tak masukkan kat dalam box macam ni. So kita ada curry puff.
kita ada roti canai, kita ada martabak. Okay. So itu je yang kita dah full and dah kemas. Saya tak sempat nak ambil video. So untuk sementara saya letak macam ni. Okay. So let's go. Unboxing. Oh, siap bagi free gift ke? Taklah. I lupa I beli tempat yang sama. Tara! Boleh tak buang macam tu? I beli apa tahu tak? Beli untuk tempat letak kertas. Tapi tak tahulah dia worth it ke tak. Sebab tempat kertas tu besar nampak. Let's go pasang. Saya beli dia 7 tingkat. Ding 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 ding. Okay ni, sini kot. Tapi bersepah sikit lah. Kita pasang. Cukup 7 ni. Korang tengok kita nampak ni dia bersepah jadi dia tak proper. So I tak nak. Jadi lepas ni kena kemas. I harap senanglah pasang dia. Skru dengan ni. Jom pasang. Harap-harap senang lah. Ni dia punya hai. Ni dia punya cara-cara macam mana nak pasang. Macam lambat lagi je kita nak pasang. Pasal siap ada skru. Ni skru ada. Ni sini ke? Bermulalah cabaran. I nak pasang almari ke? Rak lah. Rak untuk letak kertas ni. Dia sebenarnya tak adalah susah sangat. Sebab kan I baru nak pasang, nak tengok baca manual dia betul-betul. Senang je pasang dia. I suka. And dia punya kayu pun tahan lasak korang. Okay, kalau korang untuk nak letak paper dekat rumah ke, boleh sangat supaya tak ada bersepah. Korang nak letak file ke kan. Sebab nanti dekat belah atas tu boleh letak pen tau korang. So kalau letak dekat meja pun sesuai, tak ada. For me, I rasa benda ni berkualiti and worth it untuk I beli lagi. Macam korang tengok kat video ni, kita pasang sambil tengok manual. Tak susah pun, just lekat-lekat sebab dia dah siapkan lubang dia tu. Walaupun korang nampak macam tak kukuh kan, tapi sebenarnya kukuh sebab nanti kita akan letak dia punya skru. Dia ada lubang untuk skru dia. Macam ni kan belum kukuh lagi kan. Sebab skru dia tu belum ni. Rupanya I pasang terbalik korang. Patutnya yang tukar papan yang tu dekat depan tapi I letak kat belakang. Jadi dia tak kuat lah, tak kukuh. Jadi ni I ubah balik supaya dia lebih kukuh. Okay, so masukkan je. Terus ketat-ketat-ketatkan sampai akhir ni. Okay, lepas tu I pasang skru dia supaya alamak jatuh pula. Tu I betulkan balik sebab dia dah terbalik kan. Macam tu je pasang dia. So ni I cepatkan lah ya. Lepas dah tak tahu nak cakap apa ni. Lepas tu apa lagi ni. Cepat. Cepatlah, siap. Saya nak cakap apa lagi dekat voice over ini. Okay. Dan lepas tu bila nak pasang skru ni. Ya Allah, lambatnya. Pasang skru cepat. Mana skru? Kenapa I buka balik? Ya Allah, terbalik lagi ke? Hai Razana pula I buat ni. Okay. Baru siap, baru betul, baru tak bergerak. Belah belakang je korang I pasang. Mana ada gerak-gerak dah. Pandai tak saya korang. Okay, lepas tu kita pasang skru. Skru tu make sure dia cukup lah. Dia ni lah.
Dia dah datangkan dengan skru yang cukup-cukup. Dia tak lebih. So janganlah hilang. Kalau tak nanti tak jadilah rak korang. Lepas tu I pun skru lah ketat-ketat supaya dia lebih kukuh. Yelah kan kalau tak kukuh kan tak boleh nak letak kertas pula kan. Okay, dia dalam lebih kurang 25 macam tu tau I beli. Mula-mula I pelik, kenapa dia macam mahal sangat? Tapi for me tak apalah. Okay lah tu sebab kukuh. Yes, siap. Setelah 2 jam, tak adalah, 5 minit je. Okay lah, buat dia senang. And senang nak letak kertas. So let's go, kita pergi letak kita punya paper dalam ni kan. Tak adalah paper. Keluarkan dulu. Sebenarnya nak beli 2, tapi tengok dulu je lah. Malas, takut nanti kan tak okey ke barangnya. So beli satu-satu dulu. Allah Akbar. Okey. Besar sikit. Kalau tak muat. Sedihnya. Tak muat. Adakah dia muat? Tak muat. Dia tengah fikir dah tak kawan tu. Tak apalah, isi dulu. Okey, kita dah susun sikit-sikit. Tapi nak kena ikut warna sebenarnya. Nanti I nak beli lagi satu ni. Okay, kita dah siap kemas dah kan. Patutnya kena ikut warna. Tapi I tak ikut warna sebab kita nak beli lagi satu supaya lebih senang kan. Dan yang ni kita boleh letak dalam ni sebab tak muat envelope. Okay, itu saja. Itu saja video untuk kali ni korang. Don't forget to like, share and subscribe. Bye.